satu kereta korang ada masalah bila pasang armrest aftermarket macam ni, dia jadi susah untuk tarik handbrake kan. Tapi pada aku okey je, tak ada masalah pun. So korang boleh tengok aku boleh tarik dengan senang guys. Sebab apa? Aku dah custom bahagian bawah ni supaya dia lebih ke belakang sikit. So korang boleh tengok keadaan bila aku bawa kereta nak tarik handbrake tak ada masalah. Dan yang paling best, benda ni pun sebenarnya boleh adjust ke depan macam ni. So dah selesa untuk letak tangan. Dan in case kalau rasa still tak selesa, boleh tolak lagi ke depan. Lagi selesa guys. Guys, hari ni aku nak tunjukkan cara macam mana kita nak tukar ataupun convert armrest yang biasa ni menjadikan armrest kita senang untuk tarik handbrake dan juga USB port belakang tak kacau sebab ada lubang macam ni guys. So ini adalah adapter yang korang kena ada lah. Kemudian ini adalah armrest aftermarket yang korang beli dekat tak kisahlah dekat mana-mana e-commerce yang ada. So cara untuk kita convertkan bahagian bawah dia ni adalah kita kena buka guys, yang asal punya ni. So aku akan tunjukkan cara dia. Kita buka macam ni, kita keluarkan. Nanti kat sini sepatutnya ada lock. Aku dah buang lock dia, just buka. Kemudian ada 4 skru ni. Keluarkan 4 skru tu. Kemudian nanti dia boleh buka gini. So yang ini kita dah tak pakai guys. Yang ni lah kita gantikan dengan kita punya adapter custom kita ni. Kenapa kita perlu tukar? Sebab bahagian hadapan ni dia lebih ke belakang sikit. Jadi untuk tarik handbrake senang. Dan bahagian belakang ni pula dia ada ruang yang banyak untuk kita masuk USB daripada USB port yang dekat belakang tu kan. So sangat convenient lah compare tu yang standard punya. Lepas tu kita juga akan sediakan skru guys. Skru 4 batang ni. Yang dia ada 2 pendek 2 panjang. So 2 pendek bahagian belakang sini. Dan yang panjang 2 depan. So masukkan je macam biasa guys. Dia memang ngam dan fit. So kita skrukan dulu. Korang pakai screwdriver biasa pun boleh. Aku ni sebab nak cepat. So kita just masukkan dia cantik-cantik. Skrukan dia. Settingkan kepada kuat sangat ni. Settingkan kepada 2. Okay, macam ni. Masukkan dia. So macam ni. Belakang pun sama. Kita just slide on. Sama je pemasangan dia guys. Slide on macam ni. Kita just slide on dia. Dah jadi guys. Cara pemasangan dia. Lepas tu kita ada double side tape ni semua. Buka. Kemudian masukkan semula. Oh, yang lock belakang ni jangan lupa guys. Lock belakang tu. Kemudian masukkan je dekat kita punya tempat armrest. Tengok USB tak kacau. Masukkan je guys. Bila ada double side tape, dia akan lebih kuat dan melekat. So macam ni. Termasukkan je guys. Pastikan double side tape dah buka. Kemudian boleh adjust. Gitu akhirnya.